Bayangkan seorang anak, dia patuh, dia ikut semua arahan, dia tidak melawan, tetapi dalam diam, dia tidak faham, dia tidak yakin, dia hanya menurut kerana takut. Persoalannya, adakah itu tanda anak yang berjaya dididik atau hanya anak yang dikawal? Kerana satu hakikat yang sangat penting ialah ini, mengawal anak mungkin membuat mereka patuh, tetapi mendidik anak akan membuat mereka faham dan berdikari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, dalam usaha membesarkan anak-anak, kita sering mempunyai satu keinginan yang kuat. Kita mahu anak menjadi baik, kita mahu anak berdisiplin, kita mahu anak mengikut jalan yang betul. Namun dalam usaha mencapai semua itu, tanpa kita sedari, kita mula mengawal, kita tentukan semua perkara. Apa yang anak perlu buat, bagaimana mereka perlu bertindak, apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan. Kita memberi arahan demi arahan. Kita mahu mereka ikut tanpa banyak soal. Pada pandangan kita, ini adalah cara untuk memastikan anak berada di landasan yang betul. Namun di sinilah terletaknya masalah sebenar. Masalah sebenar bukan pada keinginan kita untuk membimbing anak. Masalah sebenar ialah apabila kita menggantikan mendidik dengan mengawal. Apabila kita terlalu mengawal, anak menjadi bergantung. Anak kurang keyakinan, anak tidak belajar membuat keputusan, anak mungkin kelihatan baik di hadapan kita. Nah, tetapi apabila tiada kita, mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Masalah sebenar ialah apabila kita membesarkan anak yang patuh tetapi tidak berdikari. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam mendidik anak. Tujuan mendidik bukan untuk mengawal tetapi untuk membentuk. Satu, didikan membina kefahaman. Apabila kita mendidik, kita menjelaskan sebab kita memberi makna. Kita membantu anak memahami. Dua, kawalan berlebihan melemahkan anak. Apabila anak terlalu dikawal, mereka tidak berani membuat keputusan. Mereka takut melakukan kesilapan, mereka bergantung kepada orang lain. Tiga, bimbingan membina berdikari. Apabila kita membimbing, anak belajar berfikir, anak belajar membuat pilihan, anak belajar bertanggungjawab. Saya pun ingin berkongsi satu kisah seorang ibu bapa yang sangat mengawal anak. Setiap perkara ditentukan, setiap keputusan dibuat oleh ibu bapa. Anak itu patuh, namun apabila meningkat dewasa, dia menjadi ragu-ragu, tidak yakin, tidak tahu membuat keputusan sendiri. Kisah kedua, seorang ibu bapa yang memilih untuk mendidik, mereka memberi panduan. Mereka menjelaskan sebab. Mereka memberi ruang kepada anak untuk membuat pilihan. Anak itu membesar dengan yakin, berani, bertanggungjawab. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada kasih sayang tetapi pada pendekatan. 5 penutup reflektif plus CTA plus 1000 plus perkataan. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam mendidik anak, kita perlu sentiasa ingat, anak bukan milik untuk dikawal tetapi amanah untuk dibimbing. Kita tidak akan sentiasa berada di sisi mereka, namun nilai yang kita tanam akan sentiasa bersama mereka. Jadi pilihlah untuk mendidik, bukan sekadar mengawal. Mulakan dengan perubahan kecil, kurangkan arahan, tambahkan penjelasan, berikan ruang untuk anak berfikir. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain. Kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa mendidik dengan bijaksana. Ingatlah, didik anak bukan mengawal anak. Kerana daripada didikan itu, lahirlah anak yang bukan sahaja patuh tetapi juga faham, yakin dan bertanggungjawab. Teruskan membimbing, teruskan menyayangi. Kerana setiap usaha kita hari ini akan menentukan masa depan anak-anak kita. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang bukan sahaja tegas tetapi juga bijaksana dalam membentuk generasi yang hebat dan berakhlak mulia.